Assalamualaikum dan selamat menonton tutorial Photoshop dari saya, Lux Style. Okey, terima kasih kerana setia bersama dengan tutorial saya yang nombor 2, nombor 1 tu kan. Dan tutorial kali ini saya nak share macam mana nak buat. Okey, saya nak share macam mana nak tukar gambar uh, mata yang berwarna hitam ke warna yang anda ingin letakkan lah, macam hijau ke, biru ke, merah ke, purple ke, pink ke kan. Tapi yang paling logik lah cakap betul warna biru kan. Okey, tutorial kali ini menggunakan model yang comel, iaitu anak saudara saya dan kita pergi ke. Okey, sebelum saya lupa, sebelum ni pastikan gambar yang anda letakkan ni, yang anda gunakan berada dalam mode RGB. Okay, kalau anda nak check, anda pergi ke image mode dan ke image mode dan RGB color. Okay. Kemudian kita pergi ke layer. Okay, pergi ke layer dan buat satu layer baru. Okay, layer baru. Dan pada layer ni, kita kalau nak edit gambar mata ni, kita hanya pergi ke kawasan-kawasan tertentu lah. Macam mata ni, kita pergi zoom ke kawasan mata. Okay. Dan permulaannya kita pilih warna dulu. Okay, saya ambil warna biru. Okay, mata nampak anggun kan. Warna biru. Okay, dan kita zoom. Okay, zoom ke kawasan yang hitam ni. Okey. Clear. Okey. Dah zoom dah. Betul kita hanya perlu warnakan bahagian hitam tersebut. Kalau sikit, size dah besar sangat. Okey, sebelum tu pastikan anda meletakkan brush ni kepada layer yang nombor 1 lah. Layer atas dia, bukannya layer yang background ni. Okey, dah siap dah. Bila dah siap, kita tukar balik. Okey, dah siap dah warna mata hitam tu tindih. Kita letakkan warna biru dan di atas. Kemudian pergi ke pergi ke layer. Okey, layer ambil normal. Mula setting normal. Kita ambil color. Okey, dah warna macam ni. Dan jika kawasan ni nampak tak elok kan, kita hanya perlu mengubah opacity dia daripada 100% ke berapa yang anda tengok elok. Buat cantik tu 30. Okey, 30 sini lah. Dia dah siap. Bila dah anda rasa okey opacity dia 37 kan, dia kurang lah ni. Ni ikut suka hati lah. Kita pergi ke sebelah mata yang lain, buat kedua-dua belah lah.
okey dah siap tu, kita zoom out dan tengoklah hasil dia. Comel itu. Macam pontianak, anak pontianak. Okay, terima kasih kerana menyaksikan tutorial dari saya. Terima kasih kerana menyaksikan dan jangan lupa komen. Bye bye. See you next time.